Yang kedua adalah objektif. Bila kita tahu berapa sebenarnya apa modal yang kita nak letakkan, masa yang kita nak letakkan, dan anda mula meletakkan objektif yang masuk akal kepada dagangan kita. Sama juga dengan workshop. Benda sama. Sama juga dengan bisnes restoran. Sama juga dengan anda jual pulut ke, apa juga bisnes. The same thing. Anda kena tahu modal anda kena tahu masa yang anda nak letakkan, dan kelebihan dalam trading ni adalah anda boleh dapatkan parameter dia. Jauh mana dia boleh berjaya, berapa banyak dia punya untung, berapa banyak dia punya rugi, kan. Itu satu kelebihan dalam bidang dagangan ni yang anda boleh demokan. Yang saya heran adalah bila anda tak dapatkan parameter sistem anda. Apa dimaksudkan dengan parameter dia? First, dapatkan modal. Tahu kan berapa modal. Jangan buat hujung bulan ni aku boleh depo banyak ni. Don't. Buat belanjawan tahunan anda macam bisnes tu. Benda sama. Yang saya ceritakan ni adalah approach trading macam anda buat bisnes. The moment anda approach trading ni macam orang beli nombor, apa maksud dengan beli nombor tu? Macam tu lah. Bila ada duit, aku beli nombor lah. Tak ada duit, aku tak beli nombor. Itu beli nombor. Itu judi. Yes, Sunbi. Jadi macam mana kita tak berjudi? Engkau approach dia macam trade, macam berniaga. Itu as simple as tu. Yang berjudi macam mana? So, nanti minggu depan aku boleh depo 100. Itu judi. Yang dah confirm bulan-bulan nak confirm 2 bulan. Itu sakit. Jangan biasakan, John. Masalahnya sebelum ni dah pernah bagi ataupun dah pernah janji. Ataupun dia orang daripada workshop lain dan itu yang dia orang buat. Masa kita ambil dia orang kerja, dah bagi tahu. Kalau nak 2 bulan bonus, kena performance macam ni. Dan baru dapat bagi 2 bulan bonus. Maksud saya? Yang jenis minggu depan bolehlah depo, adalah duit lebih sikit, aku nak depo 100. Itu judi. Saya direct bagi tahu, itu judi. Jadi macam mana tak berjudi? Buat dia macam bisnes. Buat anda punya budget. Ada duit berapa? Apa anda punya perbelanjaan setahunan. Tengok besar sikit. Jangan buat bajet bulan-bulan je. Buat dia tahunan. Sebabnya belanja kita bulan-bulan tak sama. Masa kereta birthday, dia naik sikit. Bila budak masuk sekolah, lebih sikit. Anak ni nak masuk U kan. Lagi tinggi belanja aku. Faham? Datangkan dengan apa? Dengan perancangan jangka panjang sikit. Dan jangan lihat depo, bolehlah depo 2,000 bang. Kalau depo 2,000 dapat berapa? Itu orang itu saya refuse untuk jawab soalan macam tu. Bukan apa. Itu dah jadi beli nombor. Kalau beli nombor 2,000 dapat berapa? Jawab sendiri. Teknik ni kalau letak 2,000 dapat berapa? Kalau letak cuba letakkan tukar dia. Teknik aku ada modal 2,000, kalau beli nombor dapat berapa? Samalah jawapan dia. Anda tak test dulu sistem tu, kesesuaian dia kepada cara anda trade, kesesuaian dia kepada masa anda trade, kesesuaian dia kepada kefahaman anda untuk trading. Lepas tu ada tanya, teknik ni kalau pakai dapat berapa?
Cikgu tu pun suka kan. Aku dah ajar kau, dah letak dalam support group, Telegram group kan, siang malam kita discuss. Signal pun dah beli kan, dah bagi. Sepatutnya semua kaya sama-sama. Lain macam kan. Kalau nak cerita menurun, bakar minyak dagu pun ada kan, John. Ui, apa punya. Bukan, trading is a business. Itulah. Sebab tu saya ngeri sikit kan. Kalau Mama tu ada call saya, ada baru minggu ni, hari ni hari apa? Jumaat. Dia hari Rabu kan, dia ada alamak, kita punya loss pula. Okey, hari Rabu dia ada message saya. Tiba-tiba lama tak ada kan. Tiba-tiba dia message, Assalamualaikum, apa khabar? Aku macam nak jawab je. Jin punya salam kena jawab ke tak? Jin, kalau jin Islam bagi salam kat kita, kena jawab ke tak? John, kalau jin Islam bagi salam kepada kita, kita kena jawab ke tak? Rasa nak tapi dia tak jawab lepas tu. Jawab juga mesej dia. Jin Islam bagi salam, aku kena jawab ke tak? Tak ada, saya okey dengan dia. Cerita lama lah. Tapi dengar ceritanya dia masih sama. Kawan tu masih sama. Kawan-kawan yang lain pun ada terkena. Semua pun ada. Dahsyat betul. Tapi dia orang dah tak main kubur dekat kubur besar. Dia orang dah pergi kampung-kampung lah. Dia pergi kampung dah. Korek kubur kampung. Gila lah dia orang ni. Masih nombor. Sekarang ni nombor lagi dia beli online. Saya tak tahu sekarang ni macam mana. Nombor saya tengok kedai nombor banyak itu tu. Tak macam dulu kan, kedai nombor banyak. Sekarang ni kita tengok kedai nombor banyak tutup. Tak tahulah. Saya dengar dia orang pakai online. Dah ada dia panggil sebagai scraper. Apa benda itu saya pun tak tahu. Nak dapat coding. Saya tak tahu. Jangan tanya saya. Yes. Yang paling penting, anda nak bina disiplin buat semua ni. Starting point dia mana, John? Starting point dia adalah buat anda ketahui keadaan kewangan anda. Buat benda ni dulu. Buat bajet anda dulu. Bila anda fokus, bila anda tahu apa keadaan kewangan anda, senang untuk anda bina disiplin. Faham? Sebabnya anda ada satu tiang, satu paksi untuk anda pegang. Jadi kita tahu keadaan kewangan kita, dan anda dah ada chart ini. Chart ini. Where do you stand? Maksudnya ini pembelajaran tahunan kita. Pasif dah ada kan, ASB. Some of you dah ada, cumanya tak sedar apa kaitan dia dengan trading. Jadi bila kita letakkan benda ni, kita tahu, saya trade supaya saya kembang ASB. Saya trade supaya saya boleh beli mutual fund. Saya trade supaya saya boleh beli ETF. Saya trade supaya saya boleh beli beli tanah Bumi Putra. Faham? Saya trade supaya saya boleh beli saham untuk dapatkan dividen. Saya trade supaya saya boleh naikkan saya punya fixed deposit. Saya trade supaya saya boleh, maksudnya anda akan tumpukan kepada passive income. Faham? Anda tak kaya dengan banyak bisnes. Anda tak kaya dengan masalah dengan active income ni gaji ataupun bisnes yang kita kena. Kalau muda tak apa.
anda ada support system, anda ada staff yang okey, anda ada pengurusan orang yang okey, okey. Tapi kalau anda jenis yang suka menyendiri, payah nak kerja dengan orang, the best is anda bekerja dengan nombor, anda bekerja dengan duit. Benda yang paling susah nak kawal bukannya duit. Kalau dalam bisnes, benda yang paling susah nak kawal sebenarnya apa? Staff. Betul tak, John? Betul tak, Sunbi? Betul tak, Nabil? Benda yang paling susah nak kawal dalam satu company itu bukannya pasal sale. Dia paling susah nak kawal orang. Kalau siapa pernah jadi pegang manager punya ni ataupun owner punya position, bukannya duit. Paling susah nak kawal orang. Duit boleh cari. Staff yang bagus payah nak cari. Boleh problem. Kan? Orang kalau dia nak cari staff bagus, kau nak meluang pasal ni kan nanti. Sakit jiwa. Itu benda paling susah. Staff yang bagus, colleague yang bagus, susah. Payah nak cari. Sebab itu saya lebih prefer untuk kerja dengan nombor. Faham? Saya selesa kerja dengan nombor berbanding kerja dengan orang, dengan staff. Saya dulu yes, ada masa, ada tenaga, tapi penat tau. Yes, betul. Kadang-kadang kita ambil staff bukan sebab dia pandai, bukan sebab kelulusan dia. Kita ambil dia sebab loyalty. Masalahnya loyalty ni kalau dia loyalty sebab family, loyalty sebab family juga. Better loyalty sebab dia memang loyal dengan kita sebab nilai kita. Dia hormat dengan kita bukan sebab gaji besar. Kalau orang hormat kita sebab gaji besar, jaga-jaga. Kalau kita bagi gaji besar, jaga-jaga. Boleh makan hati. Sebab itu, bagi saya, pelaburan terbaik adalah kepada kita. Instead of anda melabur kepada untuk your portfolio, bukan untuk bisnes. Of course, untuk bisnes pelaburan terbaik adalah kepada staff. Maksudnya anda naikkan. Masalahnya kalau anda contohnya anda bagi training kepada staff anda kan, kalau anda menjalankan bisnes ataupun workshop, engkau bagi training, dia pandai dia buka workshop sendiri. Lagi engkau nganga, buka sebelah. Nganga. Kita nak tolong dia, hantarlah pergi IKM ke, pergi apa kan, vocational ke apa, training kan. Ambil cert inilah, ambil cert itu, alih-alih dia buka workshop sendiri. Lagi engkau pening kepala kan. Lagi dia dah tahu siapa customer kita, dia tarik. Lagi pening. Yap. That's why saya lebih selesa bekerja dengan duit. Saya lebih selesa bekerja dengan benda ni. Of course, I have to deal with you guys, kan? But apa dia, berdasarkan apa yang saya benda yang saya faham. Sebabnya saya buat business, saya buat trading. Bukan kalau saya bukan, ada orang kata kan, Zul bukan trader, dia tak trade. Saya trade. I trade. Setiap hari saya ada entry. Kalau ada set up barulah saya dapat nak ceritakan kepada anda. Kalau bayangkan saya bukan trader kan, nak cerita kepada anda pasal trading, itu payah. Dan kepada investing, kalau saya tak invest, saya tak berniaga, payah untuk saya nak ceritakan benda. Dan macam apa saya cerita kepada John tadi, apa saya cerita kepada Nabil tadi, Sunbi tadi, anda dah lalu ni kan. Kalau anda buat bisnes ni, workshop, so saya pun ada workshop, John. Bisnes makan pun saya pernah buat. Bisnes makan paling susah bisnes bagi saya, bisnes makan. Orang ingat bisnes makan tu dibuka pintu kedai je. Tak.
Pukul 4 pagi tu kau dah pergi pasar-pasar. Dahsyat. Kadang-kadang dia kalau ada catering besar kan. Pukul 1 dah kau dah pergi dah. Kan? Pergi pasar basah tengah malam kan. Beli ayam tengah malam, beli sayur tengah malam, tunggu kapal pun pernah. Tak dapat pergi ladang air, bukan ladang. Itu ambil nak cari daging lembu kan. Saya ingat lagi. Bisnes, orang ingat bisnes makan ni glamour je, buka pintu restoran. Mana dia? Benda paling payah lah bisnes makan. Betul tak? Satu tak minat, ya betul. Tapi dia punya kepuasan tu lain macam, Nabil. So, bila kita nampak orang orang puas hati dengan kita punya makanan, dia punya kepuasan tu lain macam. Satu lagi bisnes makan, kalau ada keracunan ke, kalau ada apa-apa ke kan, dia tak habis bila lepas kita bagi makan. Dia habis makan, ada lagi dia punya risiko tu. Tapi duit masuk, duit keluar cepat. Duit masuk dia cepat. Betul tak? Sebab bisnes makanan lazimnya kalau kos anda 100, harga dia ataupun anda punya ni adalah 100%. Kebiasaannya. Ataupun lebih. Tapi penat lah. Tapi kepuasan dia lain macam. Kepuasan dia lain macam. Jadi, apa kena dengan trading? Segala-galanya. Kalau anda dapat buat apa yang anda dapat approach trading ni macam anda business, and even business anda kan, kalau ada duit sikit kau terus nak tambah. Tak, apa yang anda boleh buat adalah untuk laburkan keuntungan. Pelaburan keuntungan tu mungkin kepada aset-aset seperti FD ke, apa ke, faham? Bukan tak pernah ada duit lebih kan? Duit lebih simpan. Yang first ASB, naikkan ASB dulu. Ni semua untuk naikkan pendapatan pasif. Benda sama. Trading pun sama, berniaga pun sama, benda sama. Anda nak kecilkan defisit perbezaan di antara passive income anda dengan perbelanjaan tahunan anda. Kalaulah didengar benda ni 20 tahun lepas, Nabil, John, Sunbi, 20 tahun lepas kalau dah start benda ni, kat mana kau sekarang? Faham tak? At least lah sebulan RM50 kau simpan, RM100 simpan. Bukan simpan, labur. Think where you are now. Faham? Lihat. Sebabnya zaman ni, semua orang dah ada akses. ETF ke, apa ke, dah ada akses. Even kepada produk-produk CFDs dekat XM contohnya. Ada banyak, XM pun dah perkenalkan banyak untuk contohnya macam IPO kan. Pergi tengok. Saya sendiri tak mempunyai history yang bagus dengan IPO. Tapi mungkin zaman ni, mungkin not at the moment. Kalau tanya saya, I will wait sehinggalah market reset. Sebabnya pricing berada pada paras senti. Tahu kan? Dekat XM ada IPO punya ni kan. Pergi tengok-tengok. Rem Bayung, baru nampak mesej J. 2 kali Trump presiden, 2 kali spike. Kita dah cerita pasal, tapi kita tengok M1, tapi at least dia naik, Nabil. Yang penting dia naik, Nabil. Dan pastikan kenaikan dia adalah di atas. Okey, apa yang sihatnya? Anda kena tengok benda ni, Nabil. Di sini,
anda kena tengok ini sebagai tolak 2%. 2 to 4%. Tahu tak apa 2 to 4% ni? Tahu tak apa ni? Inflation. Annual inflation. Faham? So you are trying to beat passive income anda must exceed ataupun mestilah melangkaui inflation punya rate annual. If growth dia di bawah itu, anda berada di bawah market anda sedang hilang duit. Ini untuk future proof anda punya pathway kepada financial freedom. Okey, di sinilah kenapa bila anda melihat contohnya kepada dagangan untuk menyumbang kepada portfolio anda, first anda kena lihat apakah kaedah dagangan yang sesuai kepada anda. Sentiasa melihat kepada risiko berbanding dengan perolehan yang anda perolehi daripada dagangan anda. Itu untuk trading. Tekankan kepada kaedah keluar pasaran, lihat kepada jangkaan sistem, peluang dagangan, set up boleh dagang dan expectuity sistem anda, dan work on position sizing. Dan ini kita akan bincangkan pada setengah jam yang terakhir nanti untuk bagaimana kita memperbaiki sistem dagangan yang dah ada. Dan pastikan anda sentiasa kritikal kepada model pasaran anda. Apa yang saya bawakan kepada anda, selain daripada teknik, selain daripada model pasaran, kaedah pengurusan the whole portfolio dagangan anda membantu, bukan hanya kepada trading, Nabil. The whole thing, anda punya kewangan kita. Faham? The whole thing. Bukan trading, anda tak dapat lari daripada lihat trading ni cuma aku depo untuk trade. Tak dapat. Dia sebagai daripada perancangan kewangan. Dia tak dapat dilihat aku depo untuk trade. Aku depo untuk trade, untuk meningkatkan modal untuk aku melabur dalam passive income. Kalau anda dapat buat kenyataan macam tu, then anda boleh lihat jangka panjang trading ni. Kalau setakat anda trade dan cuma untuk naikkan jumlah dalam trading account, apa selalu berlaku? Either anda belanja entah apa-apa ataupun settle balik, account tu hilang balik. Itu yang banyak berlaku. Trading naik, jangan naikkan jumlah dalam trading account. Naikkan jumlah dalam ASB anda. Faham tak? Withdraw letak ASB. Dia tak dapat. Kalau jumlah dalam ASB lebih rendah daripada jumlah dalam trading account anda sedang buat benda yang terbalik. Faham? Naikkan jumlah dalam ASB anda, dalam amanah hartanah, dalam REITs, dalam ETF, letakkan dalam tu, ataupun beli saham, beli indeks. Yap, it's everything. Yang saya bawa ni adalah satu yang lebih holistik. Everything. Tanya Nabil, Sunbi. Tanya Nabil. Nabil jumpa saya, dia punya otak datang nak jumpa, nak cerita pasal 3711. Tahu tak kita dua cerita apa? Sunbi. Tanya Nabil. Kita cerita akaun Netflix. Kita cerita akaun Astro. Tanya Nabil kalau tak percaya. Nabil nak tanya saya, nak tanya mengenai
3711. Dia nak tanya mengenai market dynamic. Kita orang duduk 15 minit, saya dah bom dia pasal apa? Account Netflix, account Nestro. Kan dia? Tak ada cerita 3711. Apa teknik semua bagus. Tapi perancangan kewangan itu mungkin ada apa benda tu, apa teknik pun boleh pakai. Yang penting dia lengkap. Itu sebenarnya. Kau gelak je kan Nabil. Tak ada yang saya nak cerita, duduk nak cerita pasal teknik. Sebab teknik 3711 kita tak hari kita cerita kat sini. Saya akan tekankan kepada bagaimana anda mengurus. Dengan anda boleh mengurus, anda boleh buat apa saja. Yes. Dan anda ada perancangan. Tak adalah perbelanjaan mengejut. Tak ada cerita perbelanjaan mengejut. Tiba-tiba ada duit dan belanja hilang duit. Itu yang banyak berlaku kepada trader. Bukan kata tak ada untung. Ada untung tapi duit pergi mana? Semua ni, everything is about you. Dan masa untuk trade. Fikirkan. Dan tumpukan kepada pengurusan portfolio ni. Mengenai pembahagian modal, mengenai leverage, mengenai korelasi, mengenai prestasi dan jenis pasaran. Semua ni kena ada dalam your system.